ada bajet sikit, yang tak ada bajet besar macam 3,000, 5,000 tadi, dia boleh menabung sekitar dalam 300 katakan. Dengan adanya wujudnya platform yang mudah, kita boleh menabung sikit-sikit. Dia tahu dia boleh menabung 300. Jadi bila harga emas mahal naik, adakah dia perlu tambah simpanan dia? Tak perlu tuan-puan. Kita still kekalkan mana yang kita mampu. Kiranya macam menabung ikut bajet lah. Menabung ikut bajet kita. Tak perlu tuan-puan nak tambah. Tak perlu korang nak tambah korang punya simpanan. Okey, melainkan tuan-puan tambah income. Dan memang nak tambah simpanan dalam bentuk emas tu. Itu terpulang pada masing-masing. Orang yang konsisten menabung, walaupun sedikit, okey, lama-kelamaan emas dia makin bertambah. Berbeza dengan orang yang menunggu. Tunggu harga emas. Dia sendiri mengaku, macam kenalan saya tu, mengaku yang duit tu bocor entah ke mana. Sebab simpanan duit. Duit ni, emosi kita dengan duit adalah untuk dibelanjakan. Kita nampak berapa dalam akaun bank kita tu, banyak ni. Rasa macam kaya. Rasa berduit. Duit dia bocor, klaim pun tak ada. Nak tunggu harga emas murah, harga emas semakin mahal. Sekarang dah berapa tuan-puan? Hari ini 22 hari bulan 1 2026, harga emas 678 kalau tak silap saya. Kita sebagai penyimpan emas, kita fokus kepada kenaikan gram emas kita. Jelas? For more.